Cuba korang bayangkan, korang tengah bawa trailer besar gedabak jam 2 pagi. Hujan dekat luar tu bukan main lebat lagi. Korang berhentilah dekat satu R&R sunyi ni sebab mata tu dah pedih sangat menahan mengantuk lah kan. Korang jalan pergi lorong tandas yang gelap tu, cari mesin gedegang nak beli air. Untuk korang yang tak tahu, mesin gedegang ni yang kita masukkan duit shilling tu, lepas tu kita boleh pilih air mana yang kita nak. Bila kita pilih air, gedegang jatuh air tin tu. Itulah namanya mesin air gedegang. Lepas beli kopi tin sejuk tu, korang nampak ada satu meja kosong. Tapi dekat atas meja tu ada cawan kopi kertas berasap nipis macam bau lepas dibancuh dengan air panas. Korang pelik lah kan, sebab mesin air dekat situ semua keluar air sejuk je. Kedai semua dah tutup. Jadi cawan panas tu siapa yang letak? Korang baru je nak pusing belakang, tiba-tiba phone korang berbunyi. Ada voice message masuk dari nombor yang korang tak kenal pun. Cerita malam ni dihantarkan oleh seorang yang guna nama samaran dia sebagai Abang Din. Dia cakap kejadian ni berlaku sekitar tahun 2019 dekat sebuah negeri pantai timur. Pengirim minta lokasi lebuh raya spesifik dirahsiakan untuk jaga privasi. Biarlah korang teka sendiri R&R yang mana satu. Dia juga kata cerita ni berasaskan pengalaman sebenar dia sepanjang belasan tahun dia bawa trailer. Aku Abos dan ini adalah Abos Shadow Story. Kalau korang tengah drive sorang-sorang malam ni, jangan pandang cermin belakang lama sangat. Jom kita dalam cerita ni. Macam biasa, sebelum mula, kalau korang ada nak hantar cerita, link Google Form ada dekat description box dekat bawah. Korang klik je. Jom kita mulakan. Malam tu, hujan dia memang lain macam sikit. Hujan jenis lebat mencurah tu, macam sampai cermin depan trailer Abang Din ni kabus tebal je memanjang. Wiper lori dia tu asyik berbunyi kasar je sapu air dekat cermin depan dia tu. Skrit, skrat, skrit, skrat macam tu. Trailer 40 kaki weh, penuh muatan kepingan plywood tebal dengan besi channel. Besi channel ni yang orang buat atap rumah tu guys. Benda memang berat lah. Memang lori tu mengaum je lah merangkak naik bukit dekat lebuh raya pantai timur tu. Dekat belakang kerusi Abang Din, tempat sleeper cabin tu lah, kelindan dia tu Siman tengah tidur mati, berdengkur, siap berselubung lagi dengan jaket tebal. Memang tak boleh nak harap lah buat kawan sembang langsung pada malam tu. Abang Din cakap dia dah try buka tingkap sikit nak bagi angin luar masuk. Dia pasang radio kuat-kuat, tapi line asyik putus-putus je. Dia dengar bunyi statik je macam tu. Mata dia masa tu memang dah pedih gila lah. Asyik nampak bayang-bayang pokok dekat tepi jalan tu, macam ada benda yang melintas. Abang dia tahu kalau dia paksa juga bawa lori ni, memang cari nahas lah, masuk gaung lah. Ngam-ngam waktu tu dia nampak signboard R&R dekat depan. R&R ni memang famous lah dekat grup WhatsApp budak-budak lori sebab tempat ni memang sunyi gila. Kedai banyak tutup awal, tapi Abang Din dah tak ada pilihan. Dia bagi signal kiri, dia terus je masuk R&R tu. Lepas tu Abang Din dia parking lah lori dekat tempat hujung sekali, area tempat kenderaan berat tu lah. Tempat tu jauh sikit dari lampu dekat bangunan utama dia tu. Memang gelap gelita lah dekat tempat tu. Abang Din matikan enjin, tapi dia on lampu kecil je, lampu maghrib lah kita panggil kan. Dia capai payung lipat dekat tepi pintu dia tu. Dia tepuk kaki Man dekat belakang tu. Dia cakap Man, aku turun pergi beli air jap, aku ngantuk lah tu. Kau kunci pintu ni dari dalam Man tu mengumam-ngumam je entah apa-apa. Dia pusing badan, sambung tidur balik. Abang dia geleng kepala lah. Dia pun buka lah pintu lori besi tu pelan-pelan. Sejuk malam tu babe, sampai ke tulang digigil. Abang Din redah je hujan lebat tu, jalan pergi ke arah food court R&R tu. Lampu dekat food court tu pula memang malap gila. Adalah 2-3 lampu Kalimantan yang asyik berkelip-kelip, berdengung je memanjang. Kosong area tu.
Tak ada seketul kereta pun parking dekat depan waktu tu. Kedai semua dah tutup rapat. Ditarik jeriji besi dia, roller shutter dia tu. Abang Din jalan pelan-pelan. Kasut bot dia berbunyi bergema je dekat lantai simen tu. Sepasal dia seorang je malam tu. Niat dia satu je maksa tu. Dia nak cari lorong tandas tu, sebab dekat tepi tandas tu ada satu mesin gedegang yang jual lighting sejuk. Ngam-ngam. Dia memang jumpa lah mesin tu. Dia seluk duit shilling dia, masuk dalam slot, tekan butang air kopi yang dia nak. Gedegang, gedebuk. Keluarlah satu tin kopi sejuk. Abang dia buka lah tin tu. Keluar air. Bukan keluar air, dia keluar gas dia. Dia tegur lah sikit buat basah tekak. Sambil-sambil dia lap mulut tu, mata dia melilau-lilau pandang dia kerusi meja makan dekat situ. Tiba-tiba dia perasan ada satu meja ni dekat sudut yang paling hujung sekali, yang paling gelap. Dari jauh meja tu nampak macam pelik sikit, macam baru lepas orang duduk. Dia pun jalan lah dekat sikit dengan meja tu. Kopi tin sejuk dekat tangan dia tu dia pegang kuat-kuat. Bila dia betul-betul sampai depan meja tu kan, bulu roma dia terus meremang, mencacak dia tengkuk sampai naik ke kepala. Korang tahu apa yang ada dekat atas meja tu? Ada satu cawan kopi kertas. Cawan tu berasap nipis. Wap dia tu naik sikit-sikit ikut angin malam. Otak abang dia masa tu dah jam lah kan. Dia tengok kopi teh sejuk dekat tangan dia. Lepas tu dia tengok kopi panas berasap atas meja tu. Dia bisik dalam hati, kedai semua dah tutup. Macam mana nak ada kopi panas dekat sini? Nak kata beli kopi bancuh dekat stesen minyak, jauh ke depan sana lagi. Bapak siapa nak menapak hujan-hujan ni? Mesin dekat tandas ni pula keluar air teh sejuk beku je. Cawan kertas panas ni datang dari mana pula? Kerusi plastik merah tu dekat meja tu pula ditarik sikit, macam ada orang tengah duduk tadi tapi baru je bangun. Seolah-olah macam tu lah, macam ada orang baru je bangun lepas pada duduk. Abang Din tunduk sikit tengok dekat bawah meja. Dekat simen tu terang-terang ada kesan tapak kasut bot keselamatan yang penuh dengan selut. Kesan tu basah lagi, babe. Air selut tu mengalir sikit kat lantai simen. Lepas tu dekat kerusi tu ada tersangkut sehelai jaket pantulan cahaya warna kuning kotor tu. Jaket macam pantulan cahaya tu lah, yang untuk keselamatan punya. Jaket tu tengah basah menitik-nitik air hujan. Abang Din ditoleh kiri, ditoleh kanan. Tak ada orang langsung weh. Dia seorang je dia dekat situ. Kalau ada budak lori lain pun mestilah dia perasan kelibat dari tadi kan. Tapi ni memang sunyi sepi. Memang dengar bunyi hujan je. Hati dia dah mula rasa tak sedap lah waktu tu kan. Dia rasa macam ada benda tengah perhati je pegakkan dia dari dalam kawasan gelap tu. Dia undur sikit-sikit. Dia seluk poket seluar, bawa keluar phone dia. Niat dia masa tu nak ambil gambar meja tu lah. Pelik sangat ni, nak tunjuk dekat Siman nanti. Dia buka lah kamera, halakan ngam-ngam dekat cawan berasap jaket dengan jaket basah tu. Dia pun tekanlah butang ambil gambar tu. Tapi masa flash phone dia tu menyala, zap tu, dia ternampak pantulan dari cermin kedai makan yang tutup dekat belakang meja tu. Pantulan satu susuk tubuh tinggi gila, berbaju kotor selut, tengah berdiri terpacak betul-betul dekat belakang Abang Din. Dah jantung dia masa tu tak payah cakap lah. Memang rasa macam nak jatuh, nak lurus, nak tercabut jantung dia. Dia teruslah pusing belakang laju-laju. Kosong. Tak ada apa-apa pun dekat belakang dia. Memang gila. Tangan Abang Din waktu tu dah menggigit-gigit, dah terketar-ketar lah. Dia perasan suhu dekat food court tu macam tiba-tiba jadi suam. Lepas tu naik bau bunga kemboja, tapi bercampur dengan bau hanyir darah sikit. Bau dia kuat sangat menepu masuk hidung Abang Din. Ini confirm bukan bau R&R ni. Tengah dia gelabah tu, ting, satu mesej masuk dekat phone dia. Abang Din terkejut gila. Dia tengok skrin phone dia tu ada nombor pelik, tak ada letak gambar profile. Hantar voice message dekat dia. Panjang dia tu, dalam 4 saat. Jadi dia dah gigit-gigit tengah nak tekan butang play voice message tu lah. Dia letak speaker phone tu dekat telinga dia. Dia dengar
Kau tahu apa suara apa? Dia dengar suara garau, berbisik, bergetar-getar macam dari lubang dalam gila keluar daripada speaker tu. Dia cakap, "Terima kasih teman aku duduk." Oh, berderau lah darah Abang Din ke muka waktu tu. Dia tak fikir panjang dah tin kopi sejuk dekat tangan dia tu, dia campak macam tu je dekat lantai. Dia pecuk lagi lintang pukang redah hujan lebat tu. Pergi balik naik lori dia. Berdebuk-debuk kasut dia pijak lopak air. Dia tak berani langsung nak toleh belakang waktu tu. Dalam otak dia satu je, nak masuk dekat kabin lori, tekan minyak, nak belah dari situ. Sampai je dekat pintu lori, dia ketuk tingkap tu sekuat hati, gang macam tu. Abang dia jerit, "Man, buka pintu ni, Man, buka weh." Man buka lah kunci lori tu dalam keadaan mamai. Abang dia terus panjat masuk kabin, hempas pintu tu, tekan lock kuat-kuat. Tercungap-cungap nafas dia cari oksigen waktu tu. Baju memang dah basah lencun habis lah. Dia tu start enjin lori tu, pusing steering, lepas tu dia tekan pedal minyak sekuat hati. Mengaum lori tu bergegar keluar dari parking gelap tu, terus masuk jalan lebuh raya. Man yang tengah mamai waktu tu, digosok-gosok lah mata dia. Terpinga-pinga dia tengok muka Abang Din ni dah kenapa pucat lesi macam mayat. Drive lori macam kena kejar malaikat maut. Man pun tanya dah slow-slow, "Bang, kau dah apa hal ni? Pucat semacam je. Nampak polong ke kat luar tu?" Abang dia tak jawab. Mata dia terbeliak tengok jalan dekat depan. Mulut dia terkumak kamik, baca ayat kursi. Berpeluh-peluh Abang Din. Bila lori tu dah selamat sikit pecut di atas lebuh raya, barulah Abang Din bersuara. Tu pun suara dia terketar-ketar lagi, macam takut-takut lagi. Dia cakap, "Aku nampak meja berhantu kat dalam tu, Man. Ada benda duduk weh. Kopi panas tiba-tiba ada dekat meja. Siap hantar voice note lagi kat aku." Man terus diam. Dia keruk dahi, pandang muka Abang Din memang pelik gila. Man geleng kepala. Muka dia pun nampak dah mula cuak sikit. Dia cakap bergetar-getar sikit, "Bang, kau biar betul. Masa kau turun tadi, aku terbangun kejap nak buang air kecil dekat belakang tu. Aku tengoklah, kau dari tadi tercegat je berdiri sembang dekat depan semak belukar tepi lori kita tu." Abang Din berit mengejut waktu tu. Terhinggut lori tu. Dia panas, "Iman, kau gila ke? Aku pergi food court lah bodoh beli air tin." Man telangan air liu. "Bang, Iron Art ni dah tutup 3 bulan lepas lah bang. Diorang buat renovation, besarkan surau, pagar zinc ada keliling, tutup semua bangunan tu. Habis tu kau bersama dengan siapa kat semak gelap tadi tu bang?" Abang Din terkedu. Dia rabalah poket seluar dia, nak bawa keluar phone dia balik. Nak tunjuklah bukti gambar cawan berasap dengan jaket tu dekat Man. Nak buktikan dia tak gila. Tapi bila dia terketar-ketar buka galeri gambar dia tu, sumpah, Abang Din cakap tak ada sekeping pun gambar food court atau cawan panas tu. Yang ada cuma satu gambar muka Abang Din sendiri. Gambar tu ambil dari jarak dekat gila, dari atas menghala ke bawah. Dalam gambar tu, Abang Din tengah berdiri menunduk macam orang tak sedarkan diri, menghadap satu pokok besar dekat kawasan semak tepi lebuh raya dalam gelap. Voice message WhatsApp yang dia dengar dekat telinga dia tadi hilang. Langsung tak wujud pun dalam chat history tu. Sampai ke hari ni, Abang Din tak tahu siapa benda yang pegang phone dia dan ambil gambar dia masa dia berdiri kat semak tu. Dan dia sumpah takkan berani nak stop kat mana-mana Iron Art sunyi dekat pantai timur tu lagi dah. Kelibat jaket pantul cahaya yang dia nampak tu, ramai geng lawyer veteran cakap tu penunggu jalan, arwah pilot darat yang pernah aksiden teruk dekat situ dulu. Dia cuma merayau nak cari kawan, nak teman dia minum kopi. Tapi sebenarnya apabila seorang tu dah meninggal, roh dia sebenarnya dah balik ke alam dia lah, alam barzah lah. Memang tak ada dekat dunia sebenar. Yang tu biasanya sama ada jin yang nak mengambil kesempatan ataupun korin. Macam mana dengan korang? Pernah ke nampak meja kosong tapi korang rasa macam ada orang duduk bila korang lepak lewat malam? Kalau pernah, cepat-cepatlah bangun. Entah-entah benda tu tengah senyum, tenung je korang dari depan. Kalau korang ada pengalaman misteri yang nak dikongsikan, hantar je dekat link Google Form dekat description box di bawah. Man tahu cerita kau yang akan
aku ceritakan pada next video yang akan datang. Aku Abos. Jangan biar bayang-bayang korang berjalan sendiri. Assalamualaikum.